dah jadi satu trend zaman sekarang. Saya bukanlah saya tak mau kata secara general, sebab ada yang memang bagus. Pesanan kepada yang suka berkesempatan ataupun dalam istilah lain yang menunggang agama untuk mensesarakan orang lain. Itulah saya katakan, dia dah jadi satu trend zaman sekarang. Saya bukanlah saya tak mau kata secara general, sebab ada yang memang bagus, tetapi ada sebahagian segelintir kecil ni yang mana dia suka pamerkan imej-imej agama ni untuk menarik ataupun mendapat simpati ataupun mendapat menarik minat orang untuk terlibat dalam perniagaan dia ke apa ke. Pada saya, orang macam ni sepatutnya kita perlu ambil tindakan. Kalau kita boleh beli boykot, kita lebih patut boykot orang ni lebih daripada orang yang lain, sebab dia memburukkan imej yang ada pada agama kita. Sepatutnya kita, kalau kita nak bawa imej agama, kita kena pastikan tidak ada mangsa, tak ada orang yang rugi. Kita bukan saja memburukkan diri sendiri, kita memburukkan imej agama kita yang ada. Sedangkan agama kita tak macam tu. Dan ramai lagi orang yang ada imej agama ni bagus. Hanya kerana 2-3 kerat orang yang ada ni membusukkan kita punya imej agama kita. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton hingga tamat. Jumpa lagi di video akan datang.